Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب ما ينفعنا حبه عندك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا وفتحا مطلقا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petal langit dan tujuh petal bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Ta'ala sekalian, syukur kita pada pagi subuh yang berbahagia ini diizinkan sekali lagi dengan taufik hidayah dan pilihan nuzul untuk kita sekali lagi berada dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-52, bab ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di sini aish, fi 'aishi Rasulillah. Aish, kehidupan yang ini menyentuh beberapa aspek yang khusus. Dalam bab ini, aspek yang disentuh adalah kehidupan, yakni gaya hidup. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memberlangsungkan
kehidupannya. Apakah gaya hidup yang Rasulullah SAW berada di atasnya dalam menjalani kehidupan. Jadi aish kat sini berbeza dengan hayat. Hayat pun kehidupan juga. Hayat pun maksudnya hidup. Tapi hayat dia menyentuh kepada kehidupan yang bernafas, bernyawa. Berbeza dengan aish. Aish ni kaitan dengan bagaimana seseorang itu memberlangsungkan kehidupannya, bagaimana dia meneruskan kehidupannya, apa gaya hidup yang dia ambil dalam hidupnya. Akan tetapi maksud asasi aish adalah hidup, ya. Hidup. Seorang yang bernama Aisyah daripada perkataan Aish, Aisyah, orang yang hidup. Orang yang hidup di sini yang dimaksudkan orang yang hidup dengan kebahagiaan, hidup dengan kemakmuran. Walaupun maksud asasnya hidup, tapi bila seorang bernama hidup di sisi orang Arab, maksudnya hidup dalam keadaan yang sentosa, hidup yang keadaan baik dan bagus. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Allahumma la aish illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Dia suatu, walaupun dia satu bentuk doa yang diajak oleh Rasul, tetapi ia suatu doa yang agar Allah Ta'ala cabut kebesaran dunia daripada hati kita, supaya ditanggalkan keagungan duniawi daripada kalbu kita, sehingga Allah Ta'ala menanamkan dalam kalbu kita bahawa dunia ini adalah tempat kita transit, tempat kita lintas sahaja. Jadi bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar dan kehidupan yang hakiki adalah aishul akhirah. Apa saja gaya hidup yang kita akan melaluinya ketika di akhirat nanti, iaitu ketika di syurga insya-Allah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Alam dunia yang berakhir dengan kematian, maka ia bukan kehidupan sebenar. Suatu alam yang ia berakhir dengan kematian, yang berakhir dengan kiamat, itu bukan alam yang sebenar. Alam yang sebenar apabila manusia boleh hidup selama-lamanya, itu aish yang sebenar. Manusia diizinkan Allah untuk baqa ardi, dikekalkan Allah buat selama-lamanya, yang tidak ada lagi bertemu dengan kematian, maut tidak akan lagi datang menjemputnya, dan tidak akan ada kesudahan dan perakhiran lagi untuk hidupnya. Dan alam itu tidak dibinasakan dengan kiamat. Itulah alam akhirat. Yang akan mengalami kiamat hanya dunia ini saja. Bayangkan syurga dan neraka pun tak mengalami kiamat. Walaupun ketika dunia mengalami kiamat, syurga dan neraka adalah makhluk yang tidak terjejas dengan berlakunya kiamat. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dunia ni semua diranapkan dan dibinasakan, dihancurkan Allah ketika kiamat, syurga dan neraka masih maintain lagi, tak terjejas. Tetapi dalam kitab akidah kita akan jumpa selain daripada syurga dan neraka ada lagi makhluk-makhluk yang lain yang tidak terjejas dengan berlakunya kiamat. Maksudnya dia akan terus wujud dengan sebagaimana yang Allah ciptakan dia akan terus berlangsung wujud dan hidup tanpa terkesan dengan kiamat. Apalagi selain daripada syurga dan neraka, lainnya adalah arash, singgah sana Allah SWT, arash Allah. Selain daripada arash, roh manusia. Roh. Bayangkan roh ni, ketika berlakunya kiamat dia masih wujud. Adapun malaikat akan mati semua, akan hancur. Atau malaikat Jibril, pembawa wahyu, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang meniup sangkakala yang kiamatkan dunia ni juga akan mati. Dan akan menemui saat kematiannya, maut, ketika kiamat. Tapi ketika kiamat yang tak mati roh kita, roh manusia, jasad kita mati, tapi roh kita berada pada alamnya, dan alam itu tidak terjejas dengan berlakunya kiamat. Sebab tu ulama menganjurkan kalau kita terlihat sesuatu hal-hal duniawi, tengok rumah orang besar, tengok pangkat dia besar, ataupun tengok
duit dia banyak, untuk kereta dia besar, mewah dan sebagainya, maka kita baca Allahumma la aisha ila aishul akhirah, supaya hati kita tidak terpikat dengan duniawi. Ya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, supaya hati kita tak terkesan dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Walaupun tak menjadi masalah untuk kita berusaha untuk dapatkan apa yang orang itu dapat, tetapi jangan sampai ada cinta dunia yang hati itu hanyut dan tenggelam dalam kecintaan duniawi. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa bihi qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin qala sami'tu an-Nu'man ibn Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah. Daripada telah mengkhabarkan Qutaibah bin Sa'id, yang beliau ambil hadis ini daripada Abul Ahwas, daripada Sayyidina Simak bin Harb radhiyallahu anhu, berkata, aku telah mendengar Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bukankah kalian menikmati apa sahaja makanan dan minuman yang kalian inginkan? Aku pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Baik, hadis ini berlaku setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis ini hadis daripada perkataan Sayyidina Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, perkataan Rasulullah, perkataan sahabat dan perkataan tabi'in, kedua-dua ini boleh dipanggil sebagai hadis. Ya, jadi hadis, dalam ilmu hadis, perkataan hadis tidak terhad kepada hanya sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apa sahaja yang disebutkan oleh para sahabat dan tabi'in, penghujungnya tabi'in. Juga secara teknikal, ilmu hadis boleh disebut sebagai hadis. Ya. Cuma kadang-kadang ada yang ingin membezakannya, ada yang menyebut perkataan sahabat dan tabi'in ini asar, sabdaan baginda hadis, perkataan sahabat dan kalam daripada tabi'in dipanggil asar. Pun boleh juga. Kalau nak pukul rata semua pun dalam ilmu hadis yang saya sebutkan tadi, semua dipanggil hadis pun tidak menjadi masalah. Jadi pada ketika ini, setelah Rasulullah wafat, setelah jauh, zaman yang dah jauh daripada kewafatan Rasulullah, ketika para sahabat masih hidup, ketika ini Sayyidina Nu'man bin Bashir dah pun pada usia yang menginjak dewasa ataupun dah tua, melihat kepada keadaan para tabi'in yang macam-macam makanan di hadapan mereka, beraneka ragam makanan. Dan Nu'man bin Bashir pada ketika Rasulullah wafat, beliau adalah kanak-kanak. Tapi kanak-kanak yang aktif, sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW, sentiasa selalu berada dalam majlis Rasulullah SAW, dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan walaupun beliau kanak-kanak kecil. Tetapi beliau masih ingat apa yang beliau dengar sabdaan baginda SAW. Jadi beberapa hadis yang sampai kepada kita menerusi hadis Rasulullah, sampai kepada kita menerusi Sayyidina Nu'man bin Bashir. Yang ketika Rasulullah wafat, boleh jadi umur beliau ketika itu 7 atau 8 tahun. Tapi sebelum Rasulullah wafat, beliau dah melazimi pendampingan dengan baginda. Jadi beberapa hadis yang penting dalam Islam direkodkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Jadi ketika beliau sudah menginjak dewasa ataupun dah mencecah usia tua, beliau melihat kepada keadaan tabi'in pada zaman kegemilangan Islam sudah terbuka, kekayaan telah melimpah ruah. Pada zaman penghujung para sahabat ataupun di pertengahan para sahabat, keadaan sudah menjadi mudah dan senang. Ya. Sahabat Nabi yang dulu susah mendapati sebahagian daripada diri mereka berada dalam keadaan yang senang.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilantik sebagai governor, dan beliau mempunyai handkerchief, sapu tangan yang agak daripada material yang mahal. Bila beliau mengesat hidungnya dengan handkerchief ataupun sapu tangan yang daripada material yang mahal tersebut, beliau menangis, beliau mengatakan, bah, apa yang terjadi pada aku sekarang, dahulu aku pernah mendapati diri aku terguling-guling di dalam Masjid Nabawi ketika beliau menjadi Ashabus Suffah, kelaparan, terguling-guling dalam Masjid Nabawi kerana kelaparan. Orang menyangka aku sawan, sebenarnya aku bukan sawan, aku sedang menahan kepedihan kelaparan, dan orang-orang meletakkan kaki mereka di atas tengkukku menyangka aku terkena sawan, sebab aku terguling-guling, sebenarnya aku sedang menahan kepedihan kelaparan, tidak ada harta. Hari ini aku menjumpai diriku berada dalam rumah yang selesa bersama dengan sapu tangan yang mahal untuk mengesat hidungku. Para sahabat, apa sahaja setelah kewafatan Rasulullah SAW, mereka tidak dapat melepaskan diri mereka daripada kenangan bersama Rasulullah SAW. Apa saja yang mereka lihat daripada saki-baki umur mereka, semua yang mereka akan kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab para sahabat adalah orang-orang yang sempat berjumpa dengan baginda. Mereka cinta Rasulullah SAW dan mereka sanggup berkorban dengan pengorbanan yang sepenuh hati. Dan apabila Rasulullah SAW wafat, apa sahaja yang ada dalam jiwa dan semangat mereka semuanya adalah nak berjumpa semula dengan Rasulullah SAW di alam berikutnya. Bacalah kisah para sahabat. Mereka akan sentiasa terkenang. Mereka akan nostalgia bersama Rasulullah, tak pernah terlepas daripada ingatan mereka. Kerinduan mereka akan terselah dalam ucapan-ucapan mereka. Sebagai contoh, hari ini apa yang kita belajar daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Beliau melihat makanan-makanan yang pelbagai jenis. Beliau tidak condemn kepelbagaian makanan tersebut. Dia bukan nak kata dalam Islam salah untuk banyak makanan, macam-macam jenis resepi. Beliau, itu bukan point hadis ini. Beliau bukan kritik pada tempat itu. Apa yang beliau kritik adalah bagaimana ingatan kalian terhadap Rasulullah SAW. Macam mana nak kaitkan dengan Nabi SAW. Jadi beliau kata, bukankah kalian menikmati macam-macam makanan dan minuman yang kamu inginkan? Maksudnya hari ini, apa saja kamu nak, macam-macam, kat kedai pun macam-macam. Maka beliau mengatakan, aku pernah melihat Nabi kamu SAW tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perut. Maksudnya, beliau ingin tanamkan kepada anak-anak muridnya daripada tabi'in dan kepada kita semua umat Nabi SAW, apabila hari ini kita dapat kenyang, ini adalah di atas kesusahan Rasulullah SAW. Bila hari ini perut kita penuh dengan pelbagai macam makanan, ini adalah berada di atas kelaparan dan kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jika hari ini kehidupan kita menjadi mudah dan senang, ini adalah di atas kepedihan dan keperitan kehidupan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya dengan penuh pengorbanan. Apa saja yang kita kecapi pada hari ini, apa yang kita nikmati pada hari ini, kita kenang Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah mengajarkan kepada kita bahawa apa sahaja nikmat yang datang kepada kita, apa saja anugerah, apa saja kebaikan yang datang melimpah kepada kita, apa saja kurniaan yang datang kepada kita, ataupun apa sahaja keselamatan yang kita dapat daripada sebarang kemerbahayaan, daripada sebarang musibah, daripada sebarang malapetaka dan bencana. Imam Syafi'i ajarkan kepada kita untuk kita melihat segalanya itu adalah datang daripada keberkatan Nabi Muhammad SAW.
apabila orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka pengetahuan mereka adalah mendalam. Sesuatu yang mungkin masyarakat awam tidak dapat mencapainya. Tetapi para ulama yang warak dan bertakwa, yang arif billah, orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah bermakna dia juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah bermakna mengenal hakikat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya, keistimewaannya dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dengan jelas mengatakan bahawa apa sahaja yang kita capai, apa sahaja yang kita raih, apa sahaja yang kita peroleh dalam kehidupan kita di dunia ini, semuanya adalah menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana itu baginda adalah rahmat sekalian alam. Jadi kita perlu saksikan pada diri kita dan pada alam ini seluruhnya adalah tempias yang menumpang cahaya kerahmatan yang Allah Ta'ala letak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda tidak dipanggil sebagai rahmatan lil alamin for nothing. Baginda tidak digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sebagai rahmatan lil alamin tanpa ada makna yang mendalam di sebaliknya. Ya. Cahaya kerahmatan yang ada pada Rasulullah menyinari dan memancar ke seluruh alam. Seluruh alam semesta semuanya mendapat bahagian masing-masing daripada cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam kecenderungan hatinya untuk memilih jalan kesusahan. Itu pilihan yang Allah bagi pada Rasulullah. Kerana ketika Allah Ta'ala melantik Rasulullah menjadi Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada beliau ingin menjadi Nabi dalam keadaan raja yang kaya raya, ataupun menjadi Nabi dalam keadaan yang miskin dengan kehidupan yang sangat sederhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pilih untuk menjadi Nabi dalam keadaan hamba yang penuh dengan kesederhanaan. Kerana melihat kepada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, memang ada Nabi-Nabi yang dia Nabi, dia Rasul, tapi dalam masa yang sama dia Raja yang jutawan yang kaya raya. Ya. Beberapa Nabi seperti itu. Cuma antara yang kita tahu secara masyhur dan terkenal adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, beliau lebih masyhur dalam aspek itu kerana daripada seluruh Nabi-Nabi, kita boleh katakan beliau adalah yang paling terkaya sekali, paling jutawan sekali, dengan kenderaan yang sangat hebat, dengan mahligai yang sangat hebat, dengan angkatan tentera yang sangat hebat dan luar biasa. Angkatan tentera Nabi Sulaiman bukan saja hebat, luar biasa. Jarang orang ada angkatan tentera yang seperti itu. Binatang-binatang dan jin-jin semua menjadi angkatan tentera di bawah kepimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka untuk menjadi raja, memegang tampuk pemerintahan dalam kerajaan, menjadi penguasa dan menjadi Nabi, kedua ini bukan suatu yang bercanggah dan suatu pertentangan. Boleh, seorang Nabi boleh jadi kaya raya dan jutawan. Jadi kekayaan, kerajaan, kekuasaan tidak menafikan kenabian dan kerasulan. Bukan saja para Nabi, para sahabat pun begitu. Sahabat Nabi pun ada yang kaya raya, yang tumbuh menjadi jutawan depan mata Rasulullah SAW. Daripada zero sampai hero dalam aspek harta. Depan mata Rasulullah. Tanpa Rasulullah tegah, tanpa Rasulullah cegah. Bahkan salah seorang yang terkenal adalah yang terkaya daripada kalangan sahabat, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ya. Ini sahabat Nabi yang terkaya, yang kekayaannya luar biasa, sangat luar biasa. Tapi dalam masa yang sama Rasul kata daripada kalangan sahabat itu ada 10 orang. Dalam sebuah majlis baginda umumkan 10 orang yang Allah Ta'ala telah jamin syurga ke atas mereka. Salah seorangnya adalah sahabat Nabi yang jutawan kaya raya tadi. Beliau bukan billionaire, beliau adalah trillionaire, sangat kaya. Bayangkan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ni memang
perniagaannya adalah darah daging mereka, kekayaan di kalangan orang-orang elit Quraisy. Tapi tak ada siapa boleh kalahkan Abdul Rahman bin Auf pada zaman. Sudah tentu sebelum Abdul Rahman bin Auf muncul sebagai yang terkaya, ada lagi ramai orang-orang Mekah yang kaya raya seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Osman, dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang sebenarnya memang kaya raya, jutawan, hasil daripada perniagaan mereka. Akan tetapi setelah pindah di Madinah, kemudian tak ada siapa yang dapat tewaskan kekayaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tidak ada tolok tandingnya kekayaan yang dimiliki oleh beliau. Tapi dalam masa yang sama, ia tidak menafikan ketakwaan seorang sahabat Nabi. Bacalah kisah sahabat Nabi yang kaya raya ini, bagaimana jiwanya. Sebelum ini kita dah belajar hadis, ataupun mungkin dalam bab ini mungkin kita akan jumpa Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ada tetamu datang daripada kalangan tabi'in, beliau jemput masuk, beliau pun bawa balik daripada safar, maka beliau mandi, selepas mandi beliau hidangkan makanan pada tetamunya. Ketika nak makan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf nangis. Para anak-anak murid ni, tabi'in tadi dah langkabut ni, mana tak makan lagi ni. Mereka semua pun dah lapar, biryani, ada kambing, mandi. Sayyidina Abdul Rahman baru nak capai dan nangis. Tabi'in tunggu dulu. Lepas habis nangis, tak isak-isak, baru Sayyidina Abdul Rahman bin Auf itu minta maaf semua, saya teringat zaman Rasulullah lapar pada zaman. Aku teringat zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan sakibaki yang dilalui oleh para sahabat. Hati mereka sangat terkenang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka tak dapat get rid of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah habis, dah tenang, baru boleh makan apa yang ada depan. Tadam tadi, ada kambing, ada nasi, macam-macam, roti dan sebagainya. Baik, hadis yang berikut berkenaan dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah telah diberikan pilihan, tapi baginda memilih untuk menjadi Nabi yang sebagai hamba. Ini suatu pilihan yang sangat baik daripada Rasulullah, kerana baginda adalah Nabi yang mempunyai paling ramai umat. Tak ada Nabi yang lain yang mempunyai umat seramai baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda ke risalah, kenabian baginda berterusan sampai kiamat. Ribuan tahun berlangsung, semua setelah zaman Rasulullah semua dikira sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada lagi nabi yang baru yang dilahirkan sebagai utusan Allah yang baru, tidak ada. Walaupun di akhir zaman Nabi Isa akan turun, Nabi Isa juga tak disebut sebagai penutup kenabian, kerana kelahiran Nabi Isa bukan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Isa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Nabi yang terakhir. Bahkan Nabi Isa nanti turun pun akan jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman akan mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akan ikut Quran. Nabi Isa sendiri tak ikut Injil. Kitab suci yang diturunkan kepadanya adalah Injil. Nabi Isa sendiri tak ikut Injil. Nabi Isa akan ikut Quran. Dan ini adalah pilihan yang baik daripada Rasulullah, kerana betapa ramainya umat ini, dan bukan semua berada dalam keadaan yang kesenangan, bukan semua berada dalam kemewahan, bukan semua berada dalam kecukupan. Ramai yang berada dalam keadaan kesusahan, ramai yang berada dalam keadaan yang payah, kesempitan, kehimpitan, kesepit di sana sini, hutang macam-macam jenis hutang. Rasulullah SAW apabila pilih untuk menjadi penuh kesederhanaan, aku suka, biar aku lapar, kata Rasulullah, aku suka lapar. Sekejap aku ada makan, sekejap aku tak ada makan. Aku lebih suka begini pilihan hidup. Dan ini memujuk hati umatnya apabila melihat keadaan Rasulullah, kekasih Allah yang paling dicintainya, manusia yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memilih kehidupan yang seperti itu. Maka umat apabila berada dalam keadaan susah, pada orang yang payah, maka tekanan hidup mereka sepatutnya menjadi lebih mudah apabila mereka menghayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tekanan hidup mereka akan menjadi lebih ringan apabila mereka mengimbau semula perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bagaimana gaya hidup baginda SAW yang penuh dengan perut yang kosong. Sayyidina Nu'man bin Bashir tadi mengatakan, aku melihat Nabi kamu SAW tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perut. Aku tak pernah nampak baginda pernah makan makanan sehingga perut baginda betul-betul penuh. Ya. Kadang-kadang rumah baginda 2 bulan betul-betul tak berasap kerana tak ada satu apa yang perlu dimakan. Dalam hukum hakam fiqah kita, hukum hakam fiqah berkenaan dengan puasa sunat. Jadi dalam kitab fiqah kita akan jumpa dalam bab puasa bahawa kalau daripada lepas subuh ni kita tak makan apa-apa, tak minum apa-apa, lagi pukul 12 sebelum zuhur kita rasa kita nak puasa, masih boleh berpuasa dengan kita terus niat saja, aku niat puasa hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan sebut esok hari. Jangan sebut esok hari. Hari ini. Ini real punya hari ni. Selalu orang tanya kenapa esok hari? Sebab dia sahur pukul 5 pagi. Ini ada hari ni, bukan esok. Sebenarnya gadan sawmal qadim maksudnya esok siang hari. Siang tu bermula lepas subuh. Dia lebih pada technicality bahasa, semantik. Sebab bila terjemah Melayu kita terjemah dengan mudah esok hari. Tapi sawmal qadim yang dimaksudkan esok pagi, esok siang. Itu hanya bermula lepas subuh, lepas fajar menyingsing. Esok hari di situ maksudnya siang. Dia lailan wa nahara. Lailan wa nahara. Baik. Hukum hakam fiqah tadi mengatakan kita boleh, jadi ulama menetapkan dalam mazhab Syafi'i untuk puasa sunat selagi mana tidak masuk mana-mana makanan sejak daripada subuh sampai ke zuhur, dia masih boleh berniat berpuasa. Seminit lagi nak masuk zuhur. Zuhur katakan 1.24 katakanlah, let's say 1.24 masuk zuhur. 1.23 dia nak niat puasa, boleh. Saja aku puasa hari ini kerana Allah Ta'ala. Dengan syarat tak ada satu makanan pun masuk mulut dia. Minuman pun tak ada. Sesuap makanan dia dah masuk dalam badan dia, dah tak boleh, dah terbatal untuk dia nak berpuasa. Perut dia kosong daripada awal. Baik, daripada mana ulama dapat hukum hakam fiqh ni? Daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Sebab baginda apabila balik ke rumah nak makan pagi, Rasul akan tanya isterinya, ada makan apa-apa tak hari ini? Kata kosong bang. Makanan semua kosong. Idzan ana sha'im. Kalau begitu aku berpuasa. Di perkataan Rasulullah menunjukkan baginda terus pasang niat, kalau tak ada makanan, tak ada breakfast, tak ada apa, tak ada lunch ke apa, aku berpuasa. Kadang-kadang baginda masuk, baginda biasa lepas solat subuh, baginda ada majlis. Pada majlis ada sahabat-sahabat nak jumpa Rasulullah, berbagai sesi perjumpaan. Kemudian mungkin pukul 9, pukul 10 baru baginda SAW masuk. Kalau ada perbincangan yang lebih panjang, kadang nak kat pukul 12 baginda baru masuk ke dalam rumah yang tengah hari. Ada makanan tak kat rumah kita yang kosong, hari tak ada apa-apa? Kalau begitu aku berpuasa. Inilah hukum hakam fiqah. Daripada mana kita boleh berniat puasa sampai ke zuhur. Daripada gaya hidup Rasulullah SAW. Daripada aish Rasulullah SAW. Gaya hidup baginda itu sendiri. Jadi suami-suami bila mendengar kisah itu, lepas ni dia dah tak perlu nak panas baran dengan isteri dia bila makanan tak terhidang. Tak payah nak herdik-herdik. Tak ada makanan ni yang abang berpuasa lagi. Jadi tak perlu nak drama, tak perlu nak maki hamun supas serana.
Rasul ajarkan dengan ajaran yang terbaik. Rasul kata yang terbaik di antara kamu adalah yang melakukan yang terbaik kepada ahli keluarga ni. Dan aku adalah contoh orang yang melakukan hal yang terbaik kepada ahli keluarga ni. Ini adalah contoh role model yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal umat nak ikut ke tak nak ikut, itu saja. Ke dia memang nak melenting, nak panas baran juga, nak marah-marah isteri dia sebab tak ada makanan terhidang atas meja. Kau tak tahu yang abang lapar ni, balik kerja kau lepak-lepak kat rumah. Isteri ni pantang sebut rehat-rehat. Ingat suami dia duduk rehat-rehat lepak je kat rumah sepanjang hari. Sedangkan para isteri lebih banyak kerja di rumah, ya. Baik, hadis yang berikutnya daripada dikhabarkan oleh Harun bin Ishaq. Dia khabarkan daripada Abdah, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya kami keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menetap selama sebulan dengan tidak menyalakan api, iaitu tidak memasak. Tiada makanan melainkan hanya tamar dan air. Sayyidina Aisyah kata, kami ini ahli keluarga Rasulullah, dan pernah berlaku bahawa sebulan berlangsung penuh tanpa berasap dalam rumah. Kenapa tak berasap ni? Sebab Rasulullah ajak makan luar. Sebab Rasulullah ajak isteri-isterinya jumlah makan restoran. Sebab tu tak berasap. Tidak. Memang tidak ada apa yang nak dimasak. Tak ada daging yang nak dimasak. Jadi mereka makan apa selama sebulan? Siti Aisyah kata aswadain, tamar dan air kosong maksudnya. Dan kurma, air kosong. Kurma, air kosong. Ya. Dan hadis yang lain 2 bulan berturut-turut. Ya. Bagaikan ini seorang Nabi yang Allah Ta'ala izinkan para malaikat berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk malaikat ini menukarkan seluruh gunung-gunung di sekitar Mekah menjadi emas untuk Rasulullah SAW. Sebab tu hadis itu menyebabkan para ulama kata Rasulullah sebenarnya lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Kejutawan baginda SAW, kerajaan yang dimiliki oleh baginda sebenarnya lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Cuma baginda SAW enggan menerimanya, menolaknya. Sedangkan semua itu anytime, bila-bila masa saja. Untuk Rasulullah SAW nak emas ni semua, baginda boleh tukarkan. Baik, hadis yang berikutnya telah khabarkan Abdullah bin Abi Zaid daripada Sayyar, daripada Sahal bin Aslam, daripada Yazid bin Abi Mansur, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Talhah radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan. Kami mengangkat baju kami untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perut-perut kami yang masing-masing terikat dengan sebiji batu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaian baginda untuk memperlihatkan kepada kami perut baginda sallallahu alaihi wasallam yang terikat dengan 2 biji batu. Imam Tirmizi kemudian meneruskan bahawa sebuah hadis lagi daripada Sayyidina Abi Talhah, dan riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Abu Talhah mengatakan kami tidak mengetahuinya melainkan beliau mengatakan maknanya adalah kami mengangkat baju kami untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi SAW perut-perut kami yang terikat dengan sebiji batu, ialah setiap individu mengikat perutnya dengan batu kerana kesukaran dan lemah kesan daripada kelaparan. Saya pun nampak ada beberapa video di Gaza apabila budak-budak lapar, mereka dah terlalu kempis dan ianya menyakitkan perut mereka sebab dia mula angin, kemudian angin pun dah kempis, kemudian perut tadi dia perlukan support, sesuatu yang boleh letak untuk kurangkan kesakitan kelaparan pada perut mereka. Maka batu diletakkan untuk diikat.
kita tak pernah melalui, kemungkinan sejuk daripada batu tersebut, ataupun tak tahu macam mana batu tadi dia boleh support untuk orang yang lapar, supaya untuk nak supaya kempis tadi dapat ditampung oleh batu tadi, terlalu kempisnya perut tadi. Maka para sahabat telah ikat satu batu sebab terlalu lapar, tapi bila mereka mengadu pada Rasulullah tunjuk ada 2 batu, maksudnya baginda lebih lapar lagi. Ya. Hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu kebiasaannya. Ini ketika zaman Rasulullah hidup. Sayyidina Abu Hurairah cerita, baginda SAW keluar pada waktu kebiasaannya. Biasanya tengah hari baginda tak keluar. Tengah hari, just after Zuhur, kebiasaannya baginda tak keluar. Itu time baginda SAW qailullah, lepas Zuhur. Katakan katakan Zuhur 1:30, katakan habis Zuhur pukul 2 suku. Itu waktu tengah, lagi-lagi di dunia Arab, kalau waktu musim panas itu memang tengah kemuncak panas. Besok orang Arab, bukan saja Rasulullah, orang Arab pun biasa memang tengah hari jarang keluar. Keluar nak beli barang pun biasanya lepas asar. Melainkan kalau ada perkara yang mendesak. Saya duduk di Yaman, tengah hari ni kedai-kedai pun kebanyakannya kena tutup sebab waktu yang terlalu kemuncak panas. Jadi kalau nak shopping barang sikit, kena lepas daripada asar. Jadi Sayyidina Abu Hurairah aku pati Rasulullah keluar pada waktu yang jarang baginda keluar. Maksudnya tengah hari, terik tengah hari. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku keluar untuk berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajahnya, kemudian memberi salam kepadanya. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Umar? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, lapar ya Rasulullah. Ya. Sebenarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku juga mendapati bahagian lapar itu. Ini beza antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pada ketika ini waktu yang tengah hari terik macam ni, memang tak ada siapa yang biasanya keluar daripada rumah masing-masing. Ya. Waktu rehat, waktu yang sunnah Rasulullah pun baginda akan mengambil short nap tengah hari. Dia panggil qailullah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah keluar juga. Sayyidina Abu Bakar datang, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar datang pun kerana kelaparan. Tak ada makanan kat rumah. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak sebut lapar. Walaupun sebenarnya Sayyidina Abu Bakar datang kerana lapar. Rasulullah tanya, Abu Bakar, kenapa kamu datang? Saya datang nak bagi salam, nak tengok muka Rasulullah SAW. Tapi memang Sayyidina Abu Bakar ni seorang sahabat Nabi yang sentiasa nak update pandangan matanya pada Rasulullah SAW. Itu memang betul pada Sayyidina Abu Bakar. Ya, memang orang yang nak sentiasa melihat Rasulullah. Beliau tak boleh palingkan matanya daripada memandang Rasulullah SAW. Tapi dalam masa yang sama ketika ini, ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar memang sedang dalam keadaan lapar. Kemudian Sayyidina Umar datang, kamu kenapa datang? Sebab Sayyidina Abu Bakar pun datang waktu yang tak biasa datang. Sayyidina Umar pun keluar dari rumah waktu yang tak biasa. Cuma bila Rasulullah tanya, wahai Umar, kenapa kamu datang ke sini? Apa yang membuatkan kamu keluar daripada rumahmu? Aku lapar ya Rasulullah. Sayyidina Umar terus terang sebab lapar ya Rasulullah. Kalau begitu jom kita cari makan sama-sama. Aku pun lapar juga, kata Rasulullah SAW. Aku pun tengah lapar ni, sebab tu aku ada di luar rumah. Kemudian mereka pergi ke rumah Abu Haitham bin At-Tayhan Al-Ansari
radhiyallahu anhu, beliau merupakan seorang yang memiliki banyak pokok kurma dan kambing dan tidak memiliki khadam, yakni pembantu. Tetapi mereka tidak menemuinya. Kemudian mereka bertanya kepada isterinya, di mana suamimu? Dia dah masuk kawasan kebun dia. Kawasan kebun seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Haitham. Kita tengok Abu Haitham tak ada dalam kebun. Tanya isterinya, Kemana isteri? Kemana suamimu? Isterinya menjawab, beliau keluar mencari air tawar. Tidak lama kemudian datang Abu Haitham dengan membawa kirbah. Kirbah ni bekas kulit yang berisi air di dalam, yang penuh dengan air. Kemudian beliau meletakkannya dan datang memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menebus baginda Rasulullah SAW dengan ayah dan ibu. Ini cara orang Arab berbicara. Semoga ibu dan ayah saya berkorban demi Tuhan. Maksudnya beliau nak serahkan diri berkhidmat. Apa yang Rasulullah perlukan sekarang, beliau sanggup nak berkhidmat apa sahaja. Setelah itu beliau membawa mereka ke kebunnya dan membentangkan tikar untuk mereka. Kemudian beliau pergi ke pokok kurma dan datang dengan membawa setandan kurma lalu meletakkannya. Ya, apabila Abu Haitham mengetahui bahawa mereka datang kerana mereka lapar, maka mereka menjemput di tengah-tengah kebun. Di Arab ni tuan, waktu panas macam mana? Dalam kebun kurma sejuk, seolah-olah macam ada hembusan aircon dingin-dingin. Saya sendiri waktu belajar di Yaman, waktu tengah musim summer, musim panas, kadang nak rasa sejuk dingin tu masuk dalam kebun kurma. Dia punya sejuk ni lebih sejuk daripada ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit pun kita dapat rasa sejuk kan waktu tengah panas sebab rimbunan palm tree kan. Tapi kebun kurma ni lebih terasa, saya tak tahu kenapa. Tapi setiap kebun kurma mesti ada aliran air. Sebab dia nak hidup, oasis ni nak hidup di tengah-tengah padang pasir ni, dia sentiasa ada saliran air. Mana-mana celah mesti ada air. Mungkin sebab air tadi menyebabkan sejuk semacam dalam kebun kurma. Tuan-tuan mungkin pergi umrah musim panas, kalau mutawif bawa masuk dalam kebun kurma, tuan-tuan boleh dapat rasa sejuk, tenang, tenteram sedap. Sebab tu Rasulullah suka masuk kebun kurma di tengah musim panas seperti ini. Antara kebun kurma yang baginda SAW suka masuk adalah Biruha milik Sayyidina Abu Talhah. Sebuah kebun di luar sikit Masjid Nabawi pada ketika itu. Ada sebuah kebun kurma milik Sayyidina Abu Talhah. Dalam tu ada air bagi dia suka minum, bagi dia suka datang ziarah kebun kurma. Cuma ada sekali Sayyidina Abu Talhah sembahyang duha dalam kebunnya. Dan para sahabat sangat mengutamakan solat lebih daripada segala sesuatu yang lain daripada duniawi. Jadi bila melihat solat ada hubungan dengan Allah, sesuatu yang lebih mahal, sesuatu yang sangat bernilai, berharga. Jadi ketika beliau solat sunat duha, ada kicauan burung dalam kebunnya. Dan beliau terikut dalam fikirannya, beliau macam terikut-ikut kemerduan suara tadi. Jadi beliau terikut-ikut sampai somehow terganggu khusyuknya dalam solat. Terkacau sekejap. Fokus dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi salam sahaja. Dia mengatakan tak boleh jadi. Kebun ni dah menghalang, dah kacau antara aku dengan Allah. Maka Sayyidina Abu Talhah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin wakafkan, saya ingin sedekahkan semua. Kebun aku ni semua aku wakafkan fi sabilillah. Aku infakkan fi sabilillah. Kenapa Abu Talhah? Sebab Rasulullah selalu masuk kebun. Kenapa Abu Talhah? Kata, aku sedang dalam solat, khusyuk aku terganggu sebab fikiran aku terikut-ikut kicauan burung yang sangat merdu yang ada dalam kebun tersebut. Dan ini dah kacau solat. Oh,
Kalau begitu, aku nasihatkan kau infak fisabilillah, tapi berikan kepada ahli keluargamu yang sedang dalam keadaan miskin. Cari ahli keluargamu yang mana dalam keadaan kesempitan. Di samping kamu dapat pahala infak, kamu dapat pahala silaturahim. Maka beliau pun potong-potong kepingan tanah tadi. Okay, lot ni untuk siapa? Daripada sepupu dia ke, daripada pakcik makcik dia, mana dia punya saudara mara yang susah. Rasul kata, tumpu dulu pada ahli keluarga kamu. Nak infak boleh, silakan, tapi pada ahli keluarga. Jadi Rasul tak halang Sayyidina Abu Talhah untuk give up harta duniawi dia kerana perkara itu boleh mengganggu suatu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, iaitu salat. Walaupun salat tadi bukan salat fardu, salat sunat. Sahabat Nabi tak buat salat fardu di luar Masjid Nabawi, di luar masjid. Yang beliau sedang lakukan adalah salat sunat waktu duha. Itu Sayyidina Abu Talhah yang kita baca hadisnya sebentar tadi, yang beliau mengatakan kami mengikat batu di perut kami. Ketika itu adalah ketika perang Khandaq. Saya Abu Talhah ketika Rasulullah ikat batu. Perang Khandaq ataupun nama lainnya perang Ahzab, ini suatu perang yang para sahabat Nabi sedang dalam keadaan kelaparan. Mereka perlu bertahan daripada serangan pihak musuh yang lebih berganda jumlah mereka. Dalam keadaan mereka lapar, mereka gali parit yang dalam dan luas sehingga tak ada siapa boleh melintasnya. Dalam keadaan mereka kelaparan, Rasulullah turut sama dalam menggali parit yang besar dan dalam tersebut. Dalam keadaan batu terikat di perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu perang Khandaq, ya, atau nama lainnya perang Ahzab. Maka Abu Haisam tadi dia ambil beberapa tandan kurma letak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu tidak pilihkan daripada rutab?" Rutab adalah kurma yang baru masak atau setengah masak. Kenapa beliau letakkan semua jenis tandan? Ada yang dah memang masak, ada yang separuh masak, ada yang masih macam getah-getah lagi. Ya. Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, saya ingin tuan yang memilihnya, atau memilih yang mana sahaja daripada rutab atau dah yang mentah." Ya. Sebab tu kadang ada orang jual kurma, kalau kita pergi Mekah, Madinah pun ada jenis mentah-mentah, rasa getah-getah, masih rasa fresh lagi tu, yang belum masak betul lagi. Sebab memang ada orang suka yang jenis macam tu. Saya secara peribadi tak pandai makan yang mentah tu, tapi saya tengok orang lain semua bukan suka, macam ketagih pula. Sebab ada getah-getah dalam tu, getah-getah yang masih raw lagi dalam kurma yang masih belum masak. Biasa warna dia warna cerah sikit, ya, ada yang warna cerah sikit, ya, ada yang warna yang dah menuju ke arah gelap sikit. Yang warna cerah ni macam warna kuning-kuning begitu, ya. Dia masih raw lagi. Jadi Sayyidina Abu Haisam bawa semua tandan ke depan Rasulullah. Ada tandan yang dah masak, ada yang belum. Bawa semua. Kenapa Abu Haisam? Tanya Rasulullah. Supaya tuan boleh pilih yang mana kena cocok dengan selera tuan hari ini. Tuan boleh ambil yang mana satu. Dia nak gembirakan hati Rasulullah. Kemudian mereka makan dan minum daripada air itu. Baginda Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di kekuasaannya, inilah antara nikmat yang akan kalian minta kepada Allah, nikmat yang akan kalian minta kepada Allah SWT pada hari kiamat. Tempat berteduh yang sejuk dan rutab, yakni makanan yang baik, dan air yang sejuk." Kemudian Abu Haisam pergi untuk membuatkan makanan untuk mereka. Baginda Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu sembelihkan untuk kami kambing yang sedang menyusukan." Maksudnya sambil-sambil mereka menikmati, walaupun mereka dalam keadaan lapar, mereka sedang menikmati dalam keadaan perut yang sangat kosong, tapi dalam masa yang sama Rasulullah tetap menanamkan cinta akhirat dalam hati para sahabat. Sambil-sambil makan, kata, inilah makanan yang kita semua sangat inginkan, sangat dambakan ketika kita di akhirat nanti. Di padang mahsyar dalam keadaan penuh dengan kacau bilau, penuh dengan huru-hara, cuaca yang sangat panas. Inilah yang kita inginkan ketika di hari akhirat. Jadi sambil makan, sambil ikat hati pada akhirat.
Lalu apabila Sayyidina Abu Haitham kata, tunggu sekejap ya Rasulullah, saya nak sembelih kambing. Kita nak jamu kambing. Orang Arab ni disembelih kambing, jamu kambing ni macam mana kita masak ikan. Ya. Dia bukan big deal. Dia seorang je boleh sembelih, lapah, dia pakar. Sekejap dah boleh terhidang. Dia tak perlu masa yang lama. Sebab saya sendiri pernah merasa. Datang dekat rumah orang Arab ni di Yaman. Jadi dia seronok kita datang, dia sembelih anak kambing dia kat belakang rumah, dia sembelih terus, sembelih siap semua tu masuk dalam dia punya tempat masak. Sekejap dah boleh terhidang. Berbual-bual sekejap dah hidang dengan nasi mandi dia, dengan kambing. Orang Arab ni kambing tu. Lembu susah nak jumpa. Kalau Arab lembu payah. Kalau jumpa tu maksudnya macam rare. Sepanjang di Yaman ni lembu sangat rare. Tapi kambing memang banyak. Dan bahkan pada zaman Rasulullah pun kambing, bila sebut daging, itu yang dimaksudnya adalah kambing, bukan lembu. Kita tak pernah dengar Rasulullah makan lembu. Mungkin Rasulullah pernah makan, tetapi kebanyakan daging yang kita baca dalam hadis bagi dia makan itu adalah kambing. Kaki yang bagi dia makan kaki haiwan tu kaki kambing, lamb shank ini adalah kawasan yang antara yang digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Haitham kata nak sembelih kambing, dia kata jangan ambil kambing yang sedang menyusukan. Pertamanya, susu dia tu masih boleh dimanfaatkan. Yang kedua, sedang menyusukan pasal dia tengah ada anak-anak yang perlukan susu. Lalu Abu Haitham menyembelihkan untuk mereka anakan atau jadian, iaitu kambing yang kecil, agak kecil, umur 4 bulan, yang tak sampai setahun. Kemudian menghidangkan untuk mereka dan mereka memakan. Baginda Nabi SAW bersabda, adakah kamu memiliki khadam, pembantu? Rasulullah tengok kebun ni agak besar juga. Abu Haitham, kamu ada pembantu tak yang menolong kamu? Beliau menjawab, tidak ada. Maksudnya beliau urus sendiri kebun. Baginda SAW bersabda, apabila datang kepada kami sabian, iaitu kalau nanti ada peperangan yang berlaku antara kita dengan orang kafir dan kita menang, tidak ada tawanan perang, tawanan perang ni akan jadi hamba. Ya. Maka kamu datang kepada aku untuk kamu ambil bahagian hamba abdi kamu, untuk dikerjakan ataupun dijadikan dia membantu kamu dalam kebun ini. Apabila datang kepada kami sabiun, kamu datanglah kepada kami. Maka setelah itu selesai, dah habis makan, dah pulang. Dan kemudian hari berlaku peperangan dan kemenangan berpihak pada orang Islam dan membawa banyak rampasan perang, termasuk tawanan-tawanan perang yang mereka ikut serta. Tawanan ni bukan orang yang tak ikut serta. Orang yang tak ikut serta dalam peperangan takkan jadi tawanan perang. Ya. Siapa yang duduk rumah tak ikut perang takkan jadi tawanan perang, walaupun dia berada dalam kaum kafir yang memerangi Rasul. Yang jadi tawanan perang ni yang sama ikut dalam angkatan yang memang sama-sama memerangi orang Islam. Bila kalah perang, mereka tertangkap. Yang siapa sempat larilah, nasiblah. Siapa yang ditangkap, ini akan dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang untuk jadi hamba abdi. Ya. Sebenarnya bila mereka jadi tawanan perang, Rasulullah boleh putuskan. Allah Ta'ala bagi pilihan sama ada mereka dibunuh ataupun nak dibiarkan hidup. Dibiarkan hidup, mereka perlu mengalami hukuman, iaitu menjadi hamba abdi. Maka pada suatu hari ketika baginda Nabi SAW diberikan 2 orang tawanan hasil daripada sebuah peperangan, dan tiada orang yang ketiganya, maka datanglah Abu Haitham kepada baginda SAW. Baginda SAW bersabda, maka Abu Haitham datang, ya Rasulullah, dulu kamu janji bila ada tawanan perang yang dibawa balik ke Madinah, kamu minta saya jumpa tuan untuk jadi pembantu dalam kebun. Baginda SAW bersabda, pilihlah di antara kedua-duanya. Ketika itu bahagian baginda dapat 2 tawanan perang, 2 hamba. Beliau ni saya ada 2 tawanan, kamu ambil mana-mana salah satu untuk jadi pembantu kamu. Beliau menjawab, ya Nabi Allah, pilihkanlah untuk saya.
Kamu yang pilih mana satu yang kamu rasa sesuai untuk saya. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang penasihat itu adalah orang yang dipercayai. Ambillah orang ini, sesungguhnya aku melihat dia solat, dan lakukanlah dia dengan baik. Ini wasiat daripada aku. Macam mana dia boleh solat pula? Tawanan perang tadi. Boleh jadi tawanan perang itu ketika Abu Haisam datang, tawanan perang itu dah seketika beberapa tempoh masa bersama Rasulullah dan dia dah masuk Islam di tangan Rasulullah. Ini memang banyak hamba abdi yang masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW terima keislaman mereka. Dan Rasulullah akan ajar dia solat. Maksudnya dia jadi tawanan perang, tapi sambil-sambil dia tengok keindahan Islam. Banyak berlaku dalam kisah sahabat. Jadi tawanan perang, tengok keindahan orang Islam, akhlak mereka, budi pekerti mereka masuk Islam. Ini satu kemungkinan. So dia dah masuk Islam, dia dah mula solat. Jadi antara dua ni, Rasul nampak mana satu yang jaga solat dia. Maka Rasul kata, Abu Haisam ambil yang jaga solat. Orang Islam ni nak tengok amanah dia dan sebagainya. Pertama sekali ukuran dia tengok solat ataupun tidak solat. Atau kemungkinan yang berikutnya, boleh jadi dia memang bukan Islam, tapi dia adalah Ahlul Kitab. Yang mana Ahlul Kitab, mereka dah ada solat mereka yang tersendiri. Sebab ingat tak, ketika Isra' Mi'raj, Rasulullah dapat 50 solat. Nabi Musa AS, bila tanya Rasulullah, kamu dapat apa daripada Allah? Dapat 50 solat. Nabi Musa kata, jangan, aku dah try solat ni pada umat aku. Kerana umat Nabi Musa diwajibkan 3 waktu solat. 3 solat diwajibkan. Itu pun tunggang langgang. Yang kamu dapat 50 solat untuk umat kamu lagi lemah-lemah. Lebih daif kan nak berbanding dengan umat saya yang kental-kental. Minta kurang daripada Allah. Jumpa Allah, wahai Muhammad, minta kurang daripada Allah. Itu kurang sampai 5 solat. Jadi solat ni dah memang ada pada syariat Nabi yang terdahulu. Boleh jadi ada Ahlul Kitab yang mengerjakan solat dan Rasulullah melihat solat itu sebagai satu ukuran. Tapi saya lebih suka pada pendapat yang pertama tadi. Maksudnya dia dah seketika bersama Rasulullah, dah masuk Islam dan dah mula solat. Dan lama kemudian baru Abu Haisam datang. Setelah tawanan perang tadi, sudah lama dengan Rasulullah. Kemudian Abu Haisam pergi kepada isterinya dan mengkhabarkan kepadanya dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Isterinya berkata, engkau tidak menyampaikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, melainkan engkau memerdekakannya. Jadi engkau tidak mampu melaksanakan wasiat baginda itu kecuali dengan memerdekakan hamba itu. Rasulullah SAW tadi kata, baik, ini aku pilihkan untuk kau, ni yang rajin solat, yang jaga solat dia. Ini untuk kamu. Dan aku wasiatkan kepada kamu untuk buat layanan yang terbaik kepada dia. Bila Sayyidina Abu Haisam pulang dengan pembantu tadi sebagai hamba abdi dia, pulang ke rumah dan dia ceritakan balik pada isterinya apa yang berlaku dengan Rasulullah, apa perbualan dialog yang terjadi dengan Rasulullah. Rasulullah wasiatkan bagi layanan, perlakukan dia dengan perlakuan yang sangat baik kepada dia. Maka isterinya bagi cadangan. Ini apabila isteri seorang yang bertakwa, isteri seorang yang bijak, mengatakan, kalau betul-betul abang nak lakukan layanan yang terbaik kepada dia, sebenarnya abang merdekakan dia. Itu yang terbaik. Kalau abang nak mencapai kemuncak layanan yang terbaik kepada hamba adalah dengan merdekakan dia. Maka Sayyidina Abu Haisam berkata, kini dia merdeka. Ini nasihat daripada seorang isteri yang tak cinta pada dunia. Bayangkan isteri mana yang tak suka pembantu? Isteri mana yang tak suka maid? Boleh bantu dia masak, boleh bantu dia macam-macam urusan domestik, rumah tangga dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama beliau dapat keluarkan suatu cadangan yang bernas daripada Sayyidina Abu Haisam. Maka Sayyidina Abu Haisam mengatakan, kalau begitu dia merdeka, aku merdekakan dia.
Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membangkitkan seseorang Nabi dan seseorang Khalifah, melainkan baginya dua orang pendamping yang menyuruhnya membuat kebaikan dengan ma'ruf dan mencegahnya daripada kemungkaran, dan satu lagi pendamping yang tidak menghalangnya kepada kerosakan. Sesiapa yang terpelihara daripada pendamping yang jahat, maka dia telah terpelihara. Bila hamba tadi dimerdekakan, apabila Sayyidina Abu Haitham datang pada Rasulullah khabarkan bahawa Tuhan pesan kepada saya untuk bagi layanan yang terbaik kepadanya, maka saya telah mendengar nasihat daripada isteri saya, layanan yang terbaik adalah dengan memerdekakan, maka saya telah merdekakan. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis, masuk mafhum daripada hadis tadi, Abu Haitham, kamu kena bersyukur kepada Allah. Ini kurniaan daripada Allah, kerana Allah kurniakan kepada kamu seorang pendamping dalam hidupmu yang sentiasa mengajak kamu kepada kebaikan, yang menghalang kamu daripada melakukan sesuatu yang lebih rendah kedudukannya, dan inginkan kamu berada pada suatu kelakuan yang terbaik. Kamu telah mendapat pendampingan. Semua Nabi-Nabi Allah Ta'ala kurniakan pendamping yang dapat membantu mereka dalam urusan kenabian mereka. Aku, Allah Ta'ala kurniakan para sahabat sebagai pendamping-pendamping untuk angkat agama Allah SWT. Adapun daripada pada aspek individu yang tertentu, ada orang individu yang Allah kurniakan pendamping yang baik, maka kena bersyukur pada Allah SWT. Lagi-lagi isteri kan, suami isteri, sebab tu seorang suami dia kena pilih isteri dengan latar belakang agama yang baik, akhlak yang baik, bukan sekadar pada kecantikannya sahaja. Tapi Rasulullah kata, fadfar bizatid din, kamu pilih yang ada agama, ini adalah yang terbaik. Rasulullah kata, itu adalah ladang yang kamu pilih untuk kamu tanam benih kamu. Anak-anak kamu akan lahir daripadanya, dan itu ibunya adalah madrasah yang pertama. Bayangkan kalau salah pilih isteri. Saya tutupi dengan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa seorang ayah mengadu pada Sayyidina Umar, anaknya menderhaka kepadanya, kurang ajar, biadab padanya. Maka dia mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, panggil anak. Dia panggil anak. Kamu derhaka kepada ayah kamu, tapi dia terlebih dahulu, wahai Amirul Mukminin, dia memilih perempuan yang kemudian menjadi ibuku, seorang perempuan yang jahat, perempuan daripada asalnya macam pelacur atau daripada perempuan yang jahat, perempuan yang bukan, perempuan yang mempunyai akhlak yang buruk, yang hina. Dia pilih isterinya seperti itu, dan dia menjadi ibu. Dan ibuku tidak dapat memberikan didikan yang betul, sebab dia sendiri pun buruk akhlaknya, dia sendiri pun orang yang jahat. Maka aku tak dapat terima didikan yang baik daripada ibuku. Maka aku tumbuh membesar dalam keadaan aku tidak mendapat didikan yang betul, dan ini apalah akibat yang terjadi pada diriku, yang terjadi antara aku dengan ayahku. Maka mendengar yang demikian, Sayyidina Umar Al-Khattab begitu marah kepada si ayah tadi. Kau mengadu bahawa anak kau derhaka pada kau, tapi kau terlebih dahulu derhaka pada anak kau, sebab dia tak ikut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pilih daripada ladang yang baik, supaya baka yang keluarnya adalah baka yang baik. Kamu sendiri yang salah pilih. Kamu pilih ikut ikut suka hati kamu nak pilih, asalkan yang boleh lempiaskan nafsu kamu, yang rasa boleh seronokkan kamu pilih. Padahal perkahwinan bukan sekadar itu. Ya. Wallahu a'lam. Sampai di situ, mudah-mudahan Allah kurniakan kita pendamping hidup kita dengan pendampingan yang baik, yang sentiasa membantu kita dalam hal ketakwaan, dalam hal kebaikan dan kebajikan, dalam hal-hal yang meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita tunggu dalam majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.